penggantungan tugas Ketua Pesuruhjaya SPRM dan siasatan menyeluruh pemilikan harta dan urus niaga. Hari ini, media antarabangsa iaitu Bloomberg telah menyiarkan satu laporan mengenai pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang secara terang-terangan telah melanggar peraturan kerajaan berhubung had pemilikan saham oleh seorang pegawai tinggi penjawat awam. Berita tersebut turut dilaporkan oleh media-media yang lain. Memandangkan ia berkait rapat dengan kewibawaan SPRM sebagai institusi yang diberi amanah untuk mencegah rasuah, saya percaya kontroversi ini akan mendapat perhatian rakyat dan juga masyarakat antarabangsa. Laporan Bloomberg itu mendedahkan satu pelanggaran, iaitu pemilikan 17.7 juta saham di dalam sebuah syarikat senaraian awam iaitu Velocity Capital Partners Berhad. Berdasarkan harga hari ini, 17.7 juta saham ini dianggarkan bernilai RM800,000. Ini telah melanggar peraturan-peraturan yang mengikat penjawat awam, terutamanya yang terkandung di dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002 yang secara khusus menyatakan bahawa seorang penjawat awam tidak boleh memiliki saham bernilai lebih dari RM100,000 dalam mana-mana syarikat. Malah, kontroversi melibatkan pemilikan saham Velocity Capital Partners Berhad ini bukan melibatkan pelanggaran peraturan penjawat awam semata-mata. Satu perkara yang mewajarkan satu siasatan menyeluruh diadakan segera ialah urus niaga yang telah beberapa kali mengundang persoalan yang melibatkan beberapa syarikat kerana urus niaga ini dituduh melibatkan bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Datuk Wira Farhaj Wafa Salvador. Pada 29 Mac 25, rekod menunjukkan Farhaj menjadi pemegang saham terbesar syarikat senaraian awam MMAG Holdings Berhad dalam satu urus niaga melibatkan pembelian 462 juta saham yang dilaporkan bernilai RM184.8 juta. Ini berlaku sehari selepas NXG Berhad, sebelumnya dikenali sebagai Datasonic, muncul sebagai pemegang saham utama di dalam MMAG di dalam urus niaga membabitkan bayaran RM70 juta tunai untuk memperolehi 173 juta saham atau 7.58% pegangan di dalam MMAG. Ini menjadikan NXG Berhad dan Farhaj pemegang-pemegang saham utama di dalam MMAG sekaligus mewujudkan pertalian perniagaan tidak langsung di antara NXG dan juga Farhaj melalui MMAG. Di antara Ogos 25 dan Oktober 25, NXG Berhad memenangi tender kerajaan berjumlah lebih RM2.5 bilion dalam tempoh 2 bulan sahaja. Satu, kontrak 6 tahun berjumlah 1.73 bilion dari Kementerian Dalam Negeri untuk membekalkan pasport dari 1 Jun 26 kepada 31 Mei 32. Kedua, 3 lagi kontrak awam termasuk kontrak membekalkan kad pengenalan yang berjumlah RM732.7 juta. Pada 31 Disember 25, Farhaj telah menjual keseluruhan sahamnya di dalam MMAG dan laporan media menyatakan bahawa keseluruhan blok 462 juta saham itu sebenarnya dicagarkan kepada Velocity Capital Partner Berhad. Saham-saham Farhaj di dalam MMAG itu dijual kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang yang berumur 25 tahun bernama Chia Min Lee dan selepas saham-saham itu bertukar tangan pun, ia masih kekal dicagarkan kepada Velocity Capital Partner Berhad. Ini bermakna Velocity Capital Partner Berhad adalah syarikat peminjam wang yang terbabit dengan urus niaga yang melibatkan Farhaj dan berhubung kait dengan NXG Berhad yang mendapat tender lebih 2.5 bilion dari kerajaan.
Pendedahan Bloomberg hari ini menunjukkan bahawa Tan Sri Azam Baki adalah seorang pemegang saham utama Velocity Capital Partner Berhad yang meletakkan beliau di dalam jaringan urus niaga melalui Velocity Capital Partner Berhad itu yang melibatkan Farhash dan juga NextG Berhad, iaitu syarikat yang menerima kontrak berbilion ringgit dari kerajaan. Maka beberapa perkara berikut wajar diteliti oleh rakyat. Pertama, bagaimana seorang penjawat awam berpangkat kanan mempunyai sedemikian banyak wang untuk menjadi pemegang saham yang signifikan di dalam sebuah syarikat senaraian awam. Kedua, bagaimana beliau boleh kekal menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM sedangkan beliau telah melanggar peraturan penjawat awam bersabit dengan had pemilikan saham yang juga berhubung dengan soal integriti seorang penjawat awam, apatah lagi seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan yang ketiga, apakah kepentingan beliau jika ada di dalam urus niaga yang melibatkan syarikat-syarikat yang telah mengundang spekulasi sebelum ini, iaitu MMAG dan juga NextG Berhad, kerana NextG Berhad berjaya mendapat tender sebesar itu dari kerajaan. Oleh itu, tindakan-tindakan berikut wajar diambil segera oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu pertama, menggantung tugas Tan Sri Azam Baki dengan serta-merta supaya satu siasatan menyeluruh boleh dibuat berhubung tuduhan salah laku, iaitu pemilihan saham melebihi had RM100,000 tadi. Kedua, menyemak keseluruhan pemilikan harta beliau untuk memastikan bagaimana beliau boleh mempunyai wang sedemikian rupa. Dan yang ketiga, memastikan sama ada jika benar atau tidak beliau terbabit secara langsung atau tidak langsung di dalam apa-apa urus niaga melibatkan MMAG Berhad dan juga NextG Berhad, terutamanya yang melibatkan perolehan awam. Saya akan menunggu maklum balas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang seterusnya berhubung perkara ini.